Cuba bayangkan anda seorang ibu atau bapa. Anak anda baru didiagnosis dengan autism. Apa pilihan yang ada? Macam mana sistem sekolah nak bantu keluarga anda? Ini soalan yang dihadapi berjuta-juta keluarga dan jawapannya sangat berbeza bergantung pada tempat anda tinggal. Hari ini kita akan selami perbezaan ni dengan lebih mendalam membandingkan dua pendekatan yang sangat berbeza. Okey, untuk faham dua dunia yang berbeza ni, kita akan bedah siasat satu persatu. Mula-mula, kita tengok asasnya, undang-undang yang membentuk segalanya. Lepas tu, kita jenguk masuk ke bilik darjah, tengok apa yang betul-betul berlaku. Kita akan dengar suara keluarga, tanya macam mana kejayaan diukur. Dan akhir sekali, kita gabungkan semua ni untuk lihat apa yang boleh kita belajar. Baiklah, jom kita mulakan dari titik paling asas. Undang-undang, sebab dalam dunia pendidikan khas, semuanya bermula dengan apa yang tertulis hitam putih. Perbezaan ni, sangat-sangat besar. Di Amerika Syarikat, seorang ibu bapa boleh saman sekolah kalau hak anak mereka tak dipenuhi. Ia satu kuasa yang sangat kuat. Di Malaysia pula, pendekatannya lebih kepada garis panduan dan dasar. Ia berasaskan kerjasama, tapi tak ada jaminan undang-undang sekuat di AS. Angka ni 1 dalam 31, cuba fikirkan sekejap. Angka ni bukan calang-calang. Dan ia boleh dipercayai sebab ia datang dari sistem pemantauan kebangsaan yang jejak kesihatan berjuta-juta kanak-kanak. Ia macam ada satu radar kebangsaan untuk autism. Tapi, apa jadi kalau radar macam tu tak wujud? Macam mana kita nak kira berapa ramai kanak-kanak yang perlukan bantuan kalau tak ada siapa yang cari mereka secara sistematik? Beza antara dua angka ni sangat ketara kan? Tapi ini bukan bermakna autism kurang berlaku di Malaysia. Tak. Ia lebih kepada jaring untuk tangkap diagnosis tu ada lubang yang jauh lebih besar. Ramai kanak-kanak yang mungkin terlepas pandang. Okey, undang-undang dan statistik tu satu hal. Tapi apa maknanya semua ni untuk seorang kanak-kanak 8 tahun yang masuk kelas setiap pagi? Itulah yang kita nak tengok sekarang. Di AS, ada benda yang dipanggil IEP atau Rancangan Pendidikan Individu. Bayangkan ia macam blueprint arkitek untuk kejayaan seorang kanak-kanak. Ia sangat terperinci, direka khas untuk dia dan semua orang, dari ibu bapa sampai ke guru, wajib ikut. Ia nyatakan dengan jelas apa servis yang akan diterima, contohnya terapi pertuturan, dan macam mana kemajuan akan diukur. Ini perbezaan yang sangat penting. Di AS, IEP itu macam satu kontrak yang sah. Kalau sekolah langgar, ada akibatnya. Di Malaysia, ia lebih kepada satu cadangan. Ini bermakna, nasiblah. Seorang kanak-kanak di satu sekolah mungkin dapat sokongan yang hebat, manakala seorang lagi di sekolah sebelah mungkin tak dapat apa-apa. Petikan ni, memang menusuk kalbu. Ia sentuh beza antara sekadar ada dalam kelas dengan betul-betul jadi sebahagian daripada kelas. Letak seorang kanak-kanak dalam kelas biasa, tapi tak bagi dia alat untuk berjaya, itu bukan inklusiviti. Ia macam kita sengaja sediakan mereka untuk gagal. Tapi, sekolah hanyalah sebahagian daripada cerita. Arena perjuangan sebenar dan juga sumber sokongan terbesar selalunya bermula di rumah. Jom kita lihat macam mana keluarga mengharungi kedua-dua sistem ini. Cuba tengok betul-betul. Di sebelah kiri, ibu bapa tu ada kerusi di meja rundingan dan kerusi tu dijamin oleh undang-undang. Di sebelah kanan, kehadiran mereka dihargai tapi tak dijamin. Ini mengubah keseluruhan dinamik kuasa. Cuba bayangkan anda diberitahu yang tingkah laku anak anda adalah salah anda atau lagi teruk, akibat karma. Itulah beban yang ramai keluarga di Malaysia terpaksa tanggung selain daripada cabaran mencari bantuan. Stigma ini boleh jadi satu dinding yang lebih tinggi daripada mana-mana undang-undang. Pada akhirnya, semua ni berbalik kepada satu soalan. Adakah ia berkesan? Lepas bertahun-tahun di sekolah, adakah golongan muda ni betul-betul bersedia untuk hidup? Boleh cari kerja? Boleh hidup berdikari? Itulah ujian sebenar bagi mana-mana sistem pendidikan. Dan inilah realiti yang pahit. Walaupun pendekatan mereka sangat berbeza, kedua-dua AS dan Malaysia masih belum betul-betul berjaya sepenuhnya. Di kedua-dua negara, diagnosis autism masih terlalu kerap bermakna satu masa depan dengan peluang yang lebih terhad. Jadual ni menunjukkan satu gaung perkhidmatan yang sangat besar. Di AS, sokongan tu, walaupun tak sempurna, ada strukturnya sampai habis sekolah. Di Malaysia, sokongan tu seringkali macam berhenti tiba-tiba. Dan yang paling membimbangkan ialah kekurangan data di Malaysia. Macam mana kita nak selesaikan masalah kalau kita tak boleh ukur pun saiz masalah tu? Kita dah selami undang-undang, bilik darjah dan kehidupan keluarga. Sekarang, masanya untuk kita undur selangkah dan buat satu penilaian akhir. Apa yang dah kita belajar dari perbandingan ini? Senang cerita macam inilah. Amash dah bina satu jentera pendidikan khas yang super kompleks.
Tapi, ia begitu rumit sampai selalunya rosak atau tak sampai ke semua orang. Malaysia pula ada lakaran pelan untuk jentera tu. Tapi tak cukup alat ganti dan jurutera untuk membinanya di semua tempat. Kalau ada satu je perkara yang anda perlu ingat tentang sistem ASS, inilah dia. FAB. Ia adalah satu janji asas yang termaktub dalam undang-undang bahawa tak ada seorang pun kanak-kanak akan tercicir hanya sebab mereka ada kekurangan upaya. Inilah enjin yang menggerakkan seluruh sistem. Jadi kesimpulannya, US ada rangka undang-undang yang kukuh, tapi isi dan otot sokongan komuniti itu kadang-kala lemah. Malaysia pula mempunyai jalinan komuniti dan keluarga yang kuat, tapi kekurangan rangka undang-undang untuk menyokongnya secara konsisten. Perbandingan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang sangat penting, kan? Undang-undang tu penting, sumber pun penting, tapi mungkin perubahan yang paling besar perlu berlaku dalam hati dan minda kita. Mungkin inklusiviti yang sebenar tak bermula dalam buku undang-undang, tapi dalam cara kita memandang antara satu sama lain. Apa pendapat anda?